ke? Ya, ya, ya. Nak tanya lah. Ha. Macam mana kita nak meningkatkan ilmu pengetahuan kita? Ilmu pengetahuan je. Ilmu pengetahuan sebenarnya senang je. Semua senang je kan. Rangka semua senang, apa yang susah. Ilmu pengetahuan ni kan. Sebenarnya dalam hidup ni dia ada dua. Kan ada dua. Satu tu maklumat, satu lagi ilmu kan. Ilmu ni apa tahu? Ilmu ni adalah sesuatu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah lah. Kan? Maklumat tu biasa-biasalah, apa-apa pun maklumat kan. Kadang-kadang kita dengar maklumat. Contohnya para penganalisa kewangan mengatakan kan kita kena ada duit simpanan kecemasan selama 6 bulan atau setahun ke kan. Jadi bila kena Covid 2 tahun semua senak kan. Maknanya ilmu ataupun maklumat tadi tu pada waktu tak tepat lah, tak benar. Sebab maklumat yang benar atau ilmu yang benar adalah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah lah kan. Jadi nak meningkatkan dia senang je kan. Nak meningkatkannya kita ikut je apa yang Nabi sarankan kan. Sampaikanlah walau satu ayat. Maknanya kalau kita ada ilmu tu kita sampaikan. Kalau kita tak ada ilmu tu kita share ilmu-ilmu yang baik tu kan. Maknanya bila kita sampaikan ilmu tu akan datang lebih banyak lagi kan. Kalau dia macam duit lah Yid. Kalau kita sedekah RM1 kita dapat RM10 dan RM10 tu ada lagi 70 tangkai. Jadi ilmu pun sama kan. Kita sampaikan satu ilmu kita dapat 10 ilmu dan dalam 10 ilmu tu ada 70 tangkai lagi. Jadi nak meningkatkan ilmu kita kena menyampaikan ilmu. Alright. Alright.